Hello, saya Will daripada mamilin.com. Apa khabar? Hari ini saya nak buat satu sharing testimoni saya guna produk baru dari B International panggil NextBio. NextBio adalah produk prebiotik, probiotik dan postbiotik. Okey, kenapa saya nak cuba produk ni? Okey, saya ada satu isu setiap kali saya makan karbohidrat seperti nasi, seperti mi, seperti roti, saya akan mengalami isu macam food coma lah. Saya akan rasa sangat mengantuk. Saya terpaksa baring, lepas makan, terpaksa baring, saya kena tidur lebih kurang setengah jam, lepas tu saya okey. Jadi ini masalah ni, saya ketara, sehingga waktu keluar rumah pun saya jarang makan nasi. Masa lunch ataupun dinner, saya tak makan nasi. Kerana saya tahu kalau saya makan nasi, saya akan mengantuk. Oleh itu, isteri saya suruh saya cuba NextBio. Jadi saya ambil yang NextBio sudah lebih kurang 1 bulan. Saya ambil 3 sachet setiap hari. Yang ke belakang ini, saya dapat rasa selepas saya makan lunch kan, saya makan nasi atau makan mi, saya berbaring atas katil lah. So saya rasa, kenapa lah? Saya rasa tak mengantuk. Saya tengok phone, scroll, masih tak mengantuk. Saya pun, betul ke ni? Saya rasa yang ini macam ada benda yang tak sama lah. Saya pun tak tahu kenapa, tapi pemakanan saya tak beza, tak ada tukar. Saya cuma yang extra saya makan NextBio. Jadi untuk saya ambil NextBio, saya rasa dia dapat tolong saya lah. Yang NextBio dapat menyeimbangkan yang probiotik dalam perut saya. Jadi saya rasa itulah satu manfaat saya dapat malam ni. Saya tiada lagi isu seperti food coma selepas saya makan nasi, karbohidrat ataupun roti. Kalau anda juga ada masalah macam saya, food coma selepas makan, cubalah NextBio. Mungkin dia akan tolonglah. Okey, sampai sini perkongsian saya. Saya Will daripada mamilin.com. Sekian, terima kasih. Bye-bye.